من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama-tama sekali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Dalam kesibukan kita masih lagi mendapat pelbagai undangan open house, ada undangan majlis perkahwinan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah pada pagi ini Allah izinkan dan kita adalah antara insan-insan yang terpilih. Allah berikan kelapangan waktu untuk kita sekejap, sejenak kita manfaatkan waktu yang ada untuk sama-sama kita mentadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah kerana semua ini berlaku adalah semata-mata dengan kehendak hidayah, petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Jadi kami nak menjemput yang mana yang baru sampai, silakan. Bahagian ruangan depan ni masih kosong. Kalau kat belakang tu dia jauh sikit. Di depan ni boleh lagi. Samakan dengan row ni. Belah sini pun boleh lagi. Tak ada masalah, silakan. Alright. Alhamdulillah. Kelas yang pertama untuk kita ya. Setelah kita bercuti sekejap, kelas pada bulan Ramadan, Alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu kembali kelas yang pertama untuk bulan Syawal. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini adalah Grand Tadabbur yang kita adakan pada hari Sabtu dan ini adalah kelas Tadabbur perdana kita kali yang keempat. Jadi biar nama dia tu glamour sikit, Grand Tadabbur Raya. Gitu. Sebab mood raya lagi kan? Mood raya. Alright. Dia kalau di Malaysia ni kita sambut raya 1 bulan. Jadi selagi tak habis, kita masih lagi beraya. Alright, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah hari ni pun kita ada jamuan raya selepas ini. Jadi kalau Kak Min nampak macam lama sikit tu, bagi signal lah. Sebab masing-masing dah bau-bau dah ya. Kuih-kuih dah menanti di belakang sana insyaAllah. So Emma Kak Min diberi masa 1 jam setengah ya. Okay, insyaAllah. Saya cuba manfaatkan. Kita akan berakhir pada jam 11 pagi, insya-Allah. Baik. Jemaah kelas yang dirahmati Allah, kita teruskan pada perbincangan hari ini. Seperti mana yang telah kita bincangkan yang lalu, saya bawa, kalau boleh lihat pada belakang saya pada whiteboard, Understanding My Journey. Iaitulah kita gambarkan tempat yang kita berada sekarang ni adalah kita sedang dalam perjalanan. Maka perjalanan kita ni adalah satu perjalanan yang sangat jauh, tapi sebenar hakikatnya kita baru sahaja memulakan 1/3 daripada perjalanan kita. Sebenarnya musafir kita ni masih lagi jauh. Lalu sekarang ni kita berhenti sekejap. Tempat perhentian kita ni yang baru kita memulakan 1/3 perjalanan, sekarang kita berhenti sekejap, kita nak buat persediaan. Mana-mana yang tak cukup tu kita nak tambah-tambah. Sebab kita nak prepare ni, nak berjalan lagi jauh. Right, baru ni bulan Syawal ada yang menyambut Aidul Fitri di sini, kita tinggal di Kuantan, ada yang bermusafir ke negeri lain termasuklah saya sendiri. Saya beraya di Kedah sebenarnya, saya orang Kedah, balik ke Alor. Lama saya, baru sahaja balik beraya ke sini. Jadi perjalanan, itu baru perjalanan kita nak balik kampung. Itu pun preparation yang kita kena buat ya. Antaranya yang paling penting kereta tu dulu. Kena tengok. Kalau muat barang penuh dalam bonet, kereta tak tengok, kata baru sampai dekat Gambang, breakdown. Tak jadi balik kampung. Maka insya-Allah bersedia semua, kita akan memulakan perjalanan kita. Sebelum saya teruskan, kalau jemaah kelas lihat pada nota masing-masing, bahagian atas sebelah kanan, saya letakkan balik untuk remind kita balik pada gambar rajah kita yang asal, Understanding My Journey. Semua kita berasal daripada tempat asal kita iaitu
tempat asal usul kita sebenarnya, kita berasal daripada jannah, syurga. Lalu sekarang kita sedang dalam perjalanan, maka suppose we should come back to our original home. Itu target kita. Sekarang kita sedang bermusafir, maka destinasi yang kita nak tuju nanti, kita dah nampak dah ke mana kita nak pergi, iaitu you want to come back. Kita nak balik semula ke tempat asal kita jannah. Tapi dalam kita melalui perjalanan yang sangat panjang tadi, pelbagai ujian, rintangan yang kita akan lalui. Jadi dalam perbincangan kita sebelum ini, apa yang telah kita sentuh, iaitu kita bercakap tentang alam roh. Kalau masih ingat, gambar rajah yang ada satu kali kelas tu, saya punya nota sebenarnya pelbagai. Presentation saya untuk Grand Tadabbur ni dia pelbagai. Ada yang saya pakai Grand Tadabbur kita dekat Yayasan Pahang ya. Yang tu mainnya kita guna PowerPoint presentation. Saya tak pakai whiteboard yang situ. Still remember? Yang tu kita alam yang mana? Ni nak orang kata apa? Panas enjin. Okay. Ada anyone boleh respon masa yang menghadiri Grand Tadabbur kita yang ketiga, betul ya? Kita buat di Yayasan Pahang. Masa tu kita berbincang tentang yang mana satu dalam Understanding My Journey. Yes? Kak Min tak dengar. Tadi nampak bunyi dah buka mulut dah, tiba-tiba senyap balik. Ya, ada belah sini? Ke tak datang belaka masa tu? Tak datang, okey tak datang dia selamat. Ada yang attend tak? Sekejap kami nak scan seorang-seorang, macam Kak Min ingat semua. Yes, betul. Kita dah berbincang itu hari alam barzakh. Macam biasalah cikgu, kita memang ada buku teks. Tapi kadang-kadang guru ni dia bukannya ikut. Okey. Kita dalam buku teks tu cikgu dia bukan ikut chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kadang-kadang dia jump dulu, pergi chapter 5 dulu. Sebab topik tu lebih relevan. Lepas tu dia patah balik, chapter 1 dan sebagainya. Jadi dalam Grand Tadabbur ketiga yang kita adakan di Yayasan Pahang sebenarnya, sayang, kita belum masuk sepenuhnya alam barzakh. Yang ni saya akan kongsikan. Tapi towards pre-alam barzakh. Kita bercakap tentang, ingat tajuk dia? Ya. Kenapa saya masing-masing macam terkedu gitu? Ustazah, nota yang lama saya tak bawa. Ya, tak datang. Okey, tak datang selamat. Kita bercakap tentang sakaratul maut. Remember? Kita bercakap tentang sakaratul maut. Sebenarnya kita belum masuk ke alam barzakh. Kita pre untuk masuk ke alam barzakh, right? Dan sebelum tu lagi kita berbincang tentang baby yang berada dalam perut ibunya. Still remember bagaimana keadaan baby yang dalam rahim ibunya. Maka hari ini, to be specific, kita bercakap tentang alam yang kita sedang berada sekarang, iaitulah alam dunia. Ini yang kita akan bincangkan sekarang. Okay? Kita nak meninjau, kita nak tengok bagaimana hidup kita di dunia hari ini untuk menjadi panduan pada kita. Apakah kita ada sekarang ni, kita berada pada siratal mustaqim untuk memastikan perjalanan kita ni ataupun preparation yang kita sedang buat ni adalah preparation yang betul, kita prepare benda yang betul, cukup tak? Untuk kita nak sambung lagi perjalanan kita yang masih jauh. Sebab apa? In the end, we want to come back safely to our original home, iaitu Allahumma amin Jannatul Firdaus. Sudah tentunya kita mengharapkan Jannatul Firdaus. Baik. Lalu kita merujuk pada hari ini ayat yang utama. Bila kita mentadabbur ayat Al-Quran, maka kita akan ada satu ayat yang utama. Hari ini saya memilih Suratu Al-Hadid. Boleh perhatikan pada nota masing-masing. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat yang ke-20. Jemaah kelas yang dirahmati Allah, saya suka untuk nak mengajak pada semua sekali pada pagi ini untuk sama-sama kita manfaatkan, kita cari pahala, lebih-lebih pahala. Baik, untuk pertama sekali saya mengajak semua yang sedang bersama dengan saya secara bersemuka, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang sedang online sekarang, boleh rujuk pada nota. Kita sama-sama membaca dahulu ayat-ayat Al-Quranul Karim, kemudian kita lihat makna dia dan insya-Allah
kemudian kita akan berkongsi kupasannya. Okey? Boleh bersama dengan saya ya. Kalau saya mengajar kelas online tu Zoom kena unmute. Ni tak payah unmute lah. Semua-semua dah sedia boleh bercakap kan? Boleh Baik. Kita baca dulu ya. Tengok pada muka surat yang pertama, bahagian di bawah. Kita akan baca keseluruhan ayat dia. Bersama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Alhamdulillah. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Kita perhatikan pada maksud dia. Firman Allah Azza wa Jalla, i'lamu, kata Allah, ketahuilah kamu semua wahai hamba-hambaku, annama, sesungguhnya, al-hayatud dunya, kehidupan dunia itu, yakni kehidupan yang kita sedang berada sekarang ini, kata Allah, adalah la'ibun, satu permainan, merupakan permainan, walahun, dan hiburan. Dapat maksud dia? Lahun bermaksud hiburan, la'ibun permainan, wazinatun serta perhiasan. Itu dia. Watafakhurum bainakum, dan tafakhur, bermegah-megah, menunjuk-nunjuk, bainakum, di antara kamu. Wa takasurum fil amwali wal aulad. Takasur bermaksud dan berlumba-lumba membanyakkan al-amwal, harta, wal aulad, dan anak pinak. Itu dia. Allah Azza wa Jalla dengan jelas memberi ciri-ciri apakah sebenarnya kehidupan yang kita berada sekarang. Ini dia ciri-ciri. Kita dapati di sini ada 5 ciri-ciri kehidupan. Lalu ayat seterusnya kata Allah, perumpamaan dunia tadi Allah sebutkan seperti kamathali, seperti perumpamaan ghaisin, hujan. A'jabal kuffara, yang mengagumkan para petani. Perkataan al-kuffar, jangan tersalah terjemahan. Perkataan al-kuffara di sini bermaksud apa? Para petani. Al-kuffar bukannya orang-orang kafir. Bermaksud di sini iaitu para petani. A'jabal kuffara nabatuhu, iaitu mengagumkan para petani, nabatuhu, tanam-tanamannya. Summa, kemudian, yahiju, ia kering. Tanaman tu jadi kering. Fatarahu musfarran, lalu kamu melihatnya menjadi kuning. Musfarran, menjadi kuning. Summa yakunu hutama, kemudian dia menjadi hutama, hancur. Keadaan tumbuh-tumbuhan tadi. Baik, ayat berikutnya, seterusnya, kata Allah, wa fil akhirati, dan di akhirat kelak, azabun syadidun, azab yang keras, wa maghfiratum minallahi, dan keampunan daripada Allah. Perkataan maghfirah dengan maksud keampunan, wa ridwan, dan keredaan. Lalu pada ayat yang berikutnya, bahagian akhir, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa, kecuali mata'ul ghurur, mata' kesenangan, al-ghurur yang menipu. Itu dia. Jemaah kelas yang dirahmati Allah, ini dia dari segi terjemahan setiap perkataan yang kita sama-sama bacakan tadi. Dapat ya?
Kenapa saya berkongsi macam tu? Untuk kita punya knowledge. Jadi paling tidak kita faham hari ni apa maksud perkataan la'ibun, lahwun dan sebagainya. Kerana apa? Kerana insya-Allah untuk muka surat seterusnya ada latihan kena buat. Macam biasalah kan. Mana Aci kat mi seorang je bercakap. Nanti you all kenalah menulis kan. Gitu. Exercise ya untuk para ibu. Kalau selalu kita duduk monitor anak buat homework kat rumah, tulis elok, tu tulisan tu tak elok tu padam balik. Hari ni ibu-ibu pula ya. Pertandingan menulis. Okey, tak apa, jangan bimbang. Saya akan, insya-Allah saya akan beri dulu, kita akan kita berkongsi dahulu apa kefahaman dia. Apa yang kita faham tu nanti baru kita catat. Gitu ya. Kita praktis kalau kat universiti macam tu lah. Masa lecturer, tapi kalau hak yang lecturer cakap kita tak faham tu, tak angkat kepala dah. Apa hak dia bercakap tu sebiji salin. Catat habis ni, tak angkat kepala. Sebabnya tak nak jatuh satu huruf pun yang dia bercakap tu. Allahu Akbar. Faham tu faham ke tidak? Faham tak apa tu? Jadi dalam kelas kita insya-Allah kita tak ada ujian ya, jangan bimbang. Saya tak buat exam. Anak-anak kita dah habis exam kan? Tapi dia orang bulan 5 ni insya-Allah next exam. Kelas kita good news, kita tak ada periksa. Okey no? Kalau buat periksa kat merasa dalam WhatsApp sahabat tadabbur tu ramai lagi yang cakap, maaf ya saya tak dapat datang hari ni. Tiba-tiba je pagi ni kan berderet. Sudah-sudahnya sedar Emma seorang je pacak kat situ. Tu Emma kata sebab saya ketua kelas, saya kena datang. Okay, saja ya, sebab nampak muka masing-masing dah serius sangat. Jadi saya tak boleh kalau mengajar orang muka serius sangat. Gitu. Jadi kita kena senyum-senyum banyak-banyak. Okey, baru rasa macam tenang jiwa gitu. Nampak muka masing-masing macam nak telan saya. Okey, dah boleh senyum Alhamdulillah. Subhanallah, yang belakang kesiannya sempit-sempit di belakang, di depan ni sayang. Silakan. Masih banyak lagi ruang kosong depan saya, jangan bimbang. Kak Min tak tanya soalan. Kak Min tanya orang belakang nanti. Hak depan selamat. Lekas. Tak mau tanya soalan, mari depan. Tiba-tiba soalan sekejap lagi orang depan tanya dulu. Gitu. Boleh ya? Okay, InsyaAllah. Baik. Jemaah kelas yang dirahmati Allah, balik semula pada perbincangan kita. Hari ni kita akan sama-sama kita nak tinjau worldly life. Apa maksud dia? Tajuk dia kena gempak sikit. Kalau yang first time datang, nanti kelas tu cakap bahasa Inggeris ke? Tak, kelas kita cakap Melayu lah ke? Ke boleh? Saya cakap Arab lah pula Hayatud dunia. Worldly life maksud dia hayatud dunia, kehidupan dunia. Jadi kita pakai kanta tu, kita nak perhati, nak tengok. Now you see it. Berterjemah lah pula. Faham lah kau dah kan? Mudah je tu bahasa Inggeris dia. Jadi sekarang kita nak tengok kehidupan dunia. Maka perbincangan kita pada pagi ini adalah terkait tentang kita, apabila kita merasakan dunia ni adalah segala-galanya, inilah syurgaku. Tempat yang kita memang agung-agungkan, yang memang kita kejar selama ni. Maka pagi ni memberi peluang pada kita untuk nak guide kita balik yang selama ni apa yang kita buat betul ke? Begitu ke? Dan nak mengingatkan kita kembali bahawa dunia yang kita berada sekarang ni, this is not everything. Ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Itu jawapan dia. Itu perkataan dia. Al-an, hidup kita sekarang ni, ini bukan kehidupan kita yang sebenar. Ya? Sebab itu tadi saya katakan, kita baru memulakan musafir kita ni baru 1/3 daripada perjalanan kita yang sebenarnya. Now, kita sedang membuat persediaan untuk kita come back to balik ke tempat asal kita. Sepatutnya, we should go back to our original home. Balik semula ke tempat asal kita. Iaitulah jannah. Maka insya-Allah. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla memberi panduan kepada kita macam mana perjalanan kehidupan seorang manusia. Saya umpamakan, kalau tadi saya katakan kita sedang bermusafir, imagine kita dah get ready satu family dengan anak-anak, sebuah kereta, semua dah elok dah perjalanan, kita nak balik ke kampung. Duduk dekat Kuantan, kita nak balik jauh Nun ke utara sana. Nak balik ke Perlis. Itu tempat kita nak pergi. Nak tuju, nak balik ke kampung. Kalau cucu nak jumpa dengan atuk nenek, kita nak jumpa mak ayah, orang tua kita. Itu destinasi yang kita nak tuju. Saya umpamakan kita sekarang ni dalam perjalanan.
Jadi dalam kita nak balik nanti, kita nak ikut highway ke, kita nak ikut jalan atas ke, jalan bawah ke, jalan kampung ke, jalan pantai ke, nak ikut yang pesisiran pantai ke, ataupun nak ikut highway plus, ataupun nak turun ikut jalan kampung, mana-mana pun pilihan, in the end kita tahu tempat yang kita nak tuju adalah ke kampung kita di Perlis. Jadi dalam perjalanan tadi, ada tempat-tempat yang kita kena stop. Sebab apa? Contoh, kereta kita isi tangki penuh, tapi kita dah mulakan perjalanan, minyak dah kurang. Kena pula jam, jalan sikit berhenti, dia banyak makan minyak. Jadi minyak tu dah tinggal satu takuk je, satu bar je. Ataupun dah berkelip-kelip dah. Kita nak kena berhenti pada perhentian. Dan sepanjang kita nak sampai ke rumah nanti, ke kampung nanti, kita akan ada 5 hentian. Itulah, boleh buka pada muka surat yang kedua. Itulah dia bahagian yang pertama dalam surah Al-Hadid yang kita bacakan tadi. Allah menyebutkan bahawa kehidupan kita di dunia ni kita akan melalui 5 hentian. Yang ditulis di dalam nota 5 hentian kehidupan. Ini dia. Dalam perjalanan tadi, sebelum kita nak sampai ke kampung, 5 tempat yang kita kena berhenti. Sebab apa? Main utama dia, kereta tu tak cukup minyak. Kita kena stop untuk kita nak fill up petrol. Kalau kita tak berhenti, maka perjalanan kita tadi akan susah. Kita akan terkandas. Lalu kita kena berhenti. Tapi kena harus ingat, tempat yang kita nak berhenti tadi tu, petrol station, RNR tadi, itu bukan destinasi kita. Itu hanya tempat kita singgah sahaja. Mungkin kita nak kena beli air kopi sebab mata dah mengantuk. Contoh. Ada nak kena pergi tandas sekejap sebab dah tak tahan dah aksi kecil tu. Contoh. Ya? Jadi, itu bukan tempat kita nak tuju. Yang sebenarnya kita nak kena sampai ke Perlis. Kita nak balik kampung. Itu dia. Sampai ke sana baru dah kita selamat. Jadi dalam perjalanan tadi. Pada ayat yang kedua, kita bacakan tadi barisan yang kedua, page yang pertama tadi, Allah umpamakan 5 hentian kehidupan kita tadi, 5 tahap yang setiap daripada kita akan lalui. Allah umpamakan seperti mana seorang petani yang dia ada tanaman, lalu tanaman dia tu sebagai seorang petani, dia mengharapkan tanaman dia hidup subur. Jadi kalau namanya nak hidup subur, dia mengharapkan turunnya hujan untuk menyuburkan tanaman dia. Lalu itu dia Allah beri perumpamaan. Tapi in the end, apa yang berlaku kepada tanaman dia? Yang dia memang, orang kata everyday duduk pergi tengok, duduk jaga tanaman dia. In the end, what happened? Itulah Allah akan umpamakan dengan kehidupan kita hari ini. Kemudian pada bahagian yang ketiga, pada ayat Al-Hadid tadi, last part, Allah tunjukkan penghujung perjalanan kamu akan ke mana destinasi perjalanan hidup kita manusia, kita akan menuju ke akhirat. Dalam kita nak menuju ke akhirat tadi, ada 2 tempat sahaja yang kita akan balik. Sama ada kita akan selamat sampai ke tempat, kalau tadi dalam perjalanan kita akan selamat sampai ke kampung kita. Kalau dalam perjalanan hidup kita ni, akhirnya sampai ke alam akhirat, kita akan safely dapat masuk ke syurga. Atau sebelum dapat masuk ke syurga, ada yang terkandas dalam perjalanan. Dia tak sampai balik ke syurga. Tapi Allah sebutkan ke mana? Dia akan dimasukkan ke neraka. Sama juga dengan perjalanan kita tadi, ada yang selamat sampai ke destinasi. Ada yang on the way ditimpa malapetaka, musibah dan sebagainya. Jadi kita nak yang mana? Kita nak yang selamat sampai tadi. Lalu pada penghujung ayat tadi, Allah kata, semua yang aku ceritakan ini adalah sebenarnya hidup dunia ni adalah satu kehidupan yang, apa tadi last ayat dia? Mata, kesenangan yang menipu. Itu last penutup tadi. Kenapa Allah kata, conclusion dia, dunia yang kau nak tengok tu, dunia yang engkau berada sekarang ni adalah sebenarnya satu kehidupan yang menipu. Why? Kerana apa Allah katakan demikian? Jadi kalau kita cakap tentang dunia versus apa? Dunia compare dengan akhirat. Hidup dunia kita comparekan dengan akhirat. Kalau Allah sebutkan hidup di dunia ini adalah satu kesenangan yang menipu,
Bermakna kesenangan yang sebenar-benarnya, kesenangan di mana? Di akhirat. Tu tak habis lagi tu. Di syurga. Okay, kita nak spesifik betul. Syurga berada di alam akhirat. Yes, kita menuju ke alam akhirat, tapi kita nak final destination kita, we safely arrive to our original home. Kita nak selamat sampai to jannah, insya-Allah. Is it clear? Itu dia punya introduction dia. Bahawa ayat ini tadi saya pecahkan kepada 3 bahagian. Pada page yang pertama tadi. Kita akan kupas sedemikian ya. Bahagian yang saya buat yang first tadi, i'lamu tu, itu bahagian yang pertama. Kemudian bahagian yang kedua, kamathali ghaisin. Allah membuat perumpamaan. Bahagian yang ketiga saya letakkan wafil akhirati. Itulah dia kita punya final destination kita. Kita akan sampai ke akhirat yang bagaimana kemudian Allah, penutup dia Allah beritahu dunia sekarang ni adalah kesenangan yang menipu. Baik, jemaah kelas yang dirahmati Allah, sekarang kita bincangkan bahagian yang kedua, bahagian pertama, turn to page 2. Di sini saya bawakan 5 peringkat kehidupan yang setiap daripada kita lalui. Yang di bawah sekali itu alam kanak-kanak. Dapat semua ya? Alam kanak-kanak. Itulah dia, kita umpamakan 5 hentian kehidupan kita tadi. Yang pertama Allah kata hidup dunia ni adalah sebagai satu, apa tadi? La'ibun. Itu word dia. La'ibun. Apa maksud la'ibun? Permainan. Okay? Jadi permainan ini dinisbahkan kepada alam kanak-kanak. Alam kanak-kanak. Itu dia la'ibun. Alright. Sekejap kita padam dulu yang ni. Kita masuk yang pertama, alam kanak-kanak, iaitu la'ibun. Anak-anak ni dunia dia tak tahu, dia tak rasa. Hidup dia nak seronok. Yang dia tahu, dia lapar, dia nak makan. Dia mengantuk, dia nak tidur. Okay? Lepas tu habis tu dia nak seronok je kan. Tambah-tambah kalau dia ada geng pula. Bawa pergi masjid, elok dia duduk elok-elok. Kejap lagi dia nampak geng dia. Hak yang tadi dah janji dengan ibu nak semayang elok-elok tu, nampak geng, pum, bangun terus. Dia pergi main. Itu dalam alam anak-anak, alam kanak-kanak. Jadi yang pertama tu, yang saya tulis nombor 1, itu dia Allah sebut dunia ni sebenarnya adalah tempat permainan. Ayah tadi dalam perjalanan nak balik kampung, sebab jam teruk, makan minyak, makan teruk, lepas tu tengok dah tinggal 2 bar. Nampak tengok dalam Waze merah panjang lagi. Dah sampai, dah nampak dah kat situ bersusun, Petron ada, Shell ada, Petronas ada. Jadi ayah kata tak ada, kita kena masuk dulu. Kena berhenti sebab minyak dah kurang. Kejap lagi tak tahu, depan lagi jauh. So kita berhenti. Tujuan ayah tadi berhenti sebab nak isi minyak, nak isi petrol. Itu tujuan dia. Persinggahan yang pertama, dia berhenti dekat RNR, niat yang pertama sekali nak isi minyak. Tapi bila dia sampai je, hak yang kecil ni tadi, elok-elok duduk tidur, bila berhenti je kereta, dia pun terus bangun. Kalau boleh mak-mak ni nak kira nak berjalan terus ya, sebab anak dia tidur. Anak dia jenis, kalau berhenti je, dia celik mata. Dah lah celik mata, dia nampak pula ada playground. Dah dia kalut. Ayah turun isi minyak, dia pun kalut. Buka pintu, dia nak turun. Mak dah pesan dah, okey, adik nak pergi main boleh. Kakak dengan abang tak ikut lah. Kakak dengan abang duduk terlentok lagi tidur. Adik nak main boleh tapi sekejap je tau. Sebab kita nak jalan jauh lagi sayang. Tengok tu, kereta banyak tu. Pukul apa kita nak sampai nanti. So dia turun nak main. Turun main sekejap tak apa. Main-main pula dia seronok. Dapat naik buai, naik slide dan sebagainya. Jadi ayah tu tak sampai hati. Nak suruh dia berhenti. Al-maklum lah. Anak bongsu. The only boy pula. Contoh saya kata. Jadi biar dia main. Sepatutnya tadi berhenti, isi minyak berapa lama? 10 minit ada? Laju sangat. Boleh tak? 10 minit isi minyak. Kan? Dalam isi minyak tu, pergi masuk jap, beli air. Nak minum. Anak ni tadi, dah 15 minit masuk, setengah jam. Duduk seronok lagi, nak ajak balik ni. Dia nak ajak naik kereta, tak mau. Sudah sedar, dah sejam dah spend kat situ. Pukul apa nak sampai? Jadi dia seronok. Daripada perjalanan tadi yang sepatutnya nak pergi, nak balik menuju kampung, tapi dia tersangkut kat situ. Jadi anak tadi, mak dia panggil, sayang,
Kita bukan nak duduk kat sini lama-lama ni. Kita nak balik je. Atuk nenek dah tunggu tu kan. Tadi kan atuk cakap atuk dah beli bunga api, mercun nak main malam nanti. Jadi kalau anak tu, dia faham yang dia balik, dia memang nak jumpa atuk nenek dia. Sebab kalau balik kampung, memang atuk nenek dia melayan dia. So bila mak dia remind macam tu, dia tak akan main sampai sejam. Dia main sekejap je, tapi dia tahu dah. Dia rindu nak jumpa atuk nenek dia. Dia memang dah nampak, mak dia dah cerita awal dah. Sebelum balik tu dah video call dah dengan atuk nenek, dah tunggu ni. Jadi bila mak dia cakap, adik turun main kejap je ya. Lepas ni masuk kereta balik, kita nak balik noh. Atuk nenek tengah tunggu. So dia tak akan spend lama. Dia singgah sekejap je. Sebab dia tahu dia sedang merindui sana tempat yang dia nak tunggu, nak tuju. Sama juga dengan hidup kita hari ni. Dunia ni adalah permainan. Permainan. Yang mana kalau kita sedar, kita tahu perjalanan asal kita nak balik semula ke jannah tadi. So kita tak akan asyik dengan permainan dunia hari ni. Lalu seterusnya Allah sebutkan stage yang kedua apa dia? Kata tadi permainan la'ibun dengan maksud permainan iaitu untuk nisbah kepada apa? Usia, saya bawakan usia kanak-kanak. Right? Okey, saya bagi peluang sekejap untuk nak tulis apa yang you all dah dapat dalam kefahaman yang pertama. Kak Min dah buat kotak kan pada budak kecil tu. So boleh tulis. You are free to write down. Apa jua yang nak catatkan. Ambil masa sekejap untuk catatkan sebelum saya masuk ke stage yang kedua. Is it clear? Itu bahagian yang pertama tadi. Apa dia? Dunia ni sebagai tempat permainan. La'ibun. Baik. Jadi apa pulling factor pada anak tu tadi? Apa faktor yang menarik, yang orang kata apa, menarik perhatian anak tu tadi bila dia stop tempat yang pertama tadi? You dapat tak? Playground, Masya Allah. Itu yang tarikan dia pada anak-anak, dia suka nak bermain. So dia nampak playground, dia dah excited. Kena pula yang dia letak yang permainan yang dia kena tiup angin masuk tu. Benda apa sayang? Kalau dia buatkan dia sewa besar macam tu. Apa dia? Super duper. Gitu. Ada anak kecil tak ada. Biasa kot beli untuk anak menakan. Kadang orang beli sewa kan. Kalau balik kampung ramai-ramai dia sewa kan. Boleh sewa 1 hari tak? Betul tak? Super duper cakap baku betul ni orang Kedah betul. Super duper. Gitu. Dia lagi seronok. Jadi apa pulling factor pada anak tu? Tarik perhatian dia. Yang melekakan dia tadi apa? Playground. Dia nak main. Okey. Dah isi dah ya. Sekarang kita masuk. Yang kedua Allah kata dunia ni sebagai apa? Seterusnya apa dia? Lahwun. Betul tak? Kataan yang kedua Allah sebut sebagai apa? Lahwun. Apa maksud lahwun? Hiburan. Okey. Yang kedua. Dunia ni kata Allah sebagai lahwun. Lahwan dengan maksud hiburan. Dunia ni adalah tempat hiburan. Dan ini untuk seterusnya dalam usia apa dia? Usia anak-anak remaja. Usia anak-anak remaja. Kalau hari ni anak-anak kita yang seusia anak perempuan saya ada tadi. Ada seorang lagi jemaah, ya. Saya nak form berapa? Form 1, di usia remaja. Iaitu saya katakan usia remaja ni lingkungan umur 12 tahun hingga 17. 17 years old. Ini dia, anak-anak pada peringkat umur ni, dia sukakan kepada hiburan. Ayah tadi, teruskan pula perjalanan, kena berhenti pula perhentian yang kedua. Okay, kena berhenti perhentian yang kedua, sebab perjalanan masih jauh, so kena stop macam-macam mana pun, sebab nak isi minyak ataupun ada sebab yang lain, nak kena berhenti sekejap. Tapi ayah dah remind dah, kita berhenti ni tempat yang kedua bukan nak lama-lama ya. Kalau nak pergi ke tandas ke pergi sekejap. Tapi kita bukan nak spend lama-lama. Paling tidak pun dalam 20 minit sebab kita nak balik ni jauh lagi. Berhenti dekat situ, ayah pun settlekan kerja dia, hak nak pergi tandas. Jadi si abang Ngah ni tadi tengok pula. Kebetulan dekat tempat tu ada diorang buka booth. Sebab ni nak musim nak masuk ni bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan, tiba-tiba je bulan Ramadan. Tak makan lah kan? Tadi Kak minta sebut masa makan kan? So okey lah kan? Kira berpuasa lah. Jadi berhenti sebab ni mood nak balik kampung ni. Dia tahu dah memang orang akan ramai, melimpah ruah. So dia ambil kesempatan buka satu booth besar.
Rupa-rupanya ni tadi, yang umur remaja ni tadi, dia tengok dekat situ apa, dia nampak dia kenal. Ada satu grup dia orang tengah buat, artis dia tak datang. Tetapi dia punya promoter dia datang penuh, buka booth, dijual benda-benda yang terkait dengan satu grup yang sangat terkenal. Coldplay. Biasa dengar? Tak biasa tulis besar-besar dalam nota ni, balik baca. Bukan baca sekarang. Sekarang dengar dulu, saya nak kongsikan. Coldplay. Satu grup artis, satu kumpulan pemuzik daripada negara luar. Diorang ni, dia punya base dia dekat London, UK. Okay, dia memang terkenal. Jadi apa dia attraction? Apa dia konsep yang dibawa oleh grup Coldplay ni? Dia punya fokus pada anak-anak muda. Jadi anak-anak kita dalam usia remaja tadi yang masih cetek dengan pengalaman hidup. Yang mereka punya tarikan adalah benda yang dia nak berseronok, hiburan, artis Korea dan sebagainya. Yang itu yang dia punya fokus dia. Jadi si abangah tadi tengok, ibu, sekejap ibu. Sebab dia nak pergi juga tengok apa dia promotion yang tengah buat tentang grup Coldplay. Mungkin ada jual dia punya souvenir dan sebagainya. Jadi Coldplay ni, pembawaan mereka apa dia? Tanpa kita sedari, kita sebagai as a parent kena alert benda ni, isu ini. Pembawaan mereka, dia bawa attraction dia main dengan visual element. Visual element saya katakan apa? Mereka main dengan colour. Dia punya penampilan dia, konsep warna rainbow. Rainbow. Dalam setiap colours tu tadi, dia represent, ada maksud-maksud dia yang tertentu. Jadi dia bawa konsep colours ni yang menarik, tampak, so dia punya penampilan dia dalam bentuk rainbow. Kita tengok tu memang kita nampak, kalau kita ni sebagai parent yang tak alert, so kita biar, okeylah abang pergi sekejap. So anak ni tadi dah spend masa dekat situ. Sebab apa, ni antara grup yang memang dia suka, dia ikut. Rupa-rupanya, bila kita check balik detail, Coldplay ni, dia bawakan konsep apa? Yes, LGBT. Wala'iyyazubillah min zalik. Kalau kita tengok balik dalam sirah, dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana azab laknat yang Allah turunkan ke atas kaum Nabi Lut. Bagaimana kan? LGBT dah berlaku. Lalu Allah telah turunkan azab ke atas kaum Nabi Lut. Hari ni benda tu timbul. Tapi kita as a parent, kalau kita tak sedar, anak-anak kita dalam usia remaja, dia tengok benda tu menarik, benda yang berhibur, dia suka. Tanpa kita sedari. Dia pakai dalam konsep visual element. Apa maksud saya visual element ni? Saya bawakan contoh satu yang lain. Kita biasa dengan Petron. Petron tahu? Saya isi Petronas. Okey, apa Petron? Petron sebelum ni, petrol station Petron ni, sebelum ni sebelum ni adalah Exxon. Exxon kan? Okey. So Exxon, dia dah decide untuk dia nak off. Maksudnya dia tarik diri, dia tak fokus dekat sini. Jadi Petron yang ambil alih. Jadi Petron antara dia punya, dia orang kata apa? Dia boleh tarik balik market dia. Tarik pada pelanggan dia semua, dia main dengan visual element. Tengok colour Petron apa dia? Three main colours. Merah, biru, putih. Jemaah kelas yang dirahmati Allah, perasan tak? Macam mana dia punya lambang dia? Bentuk lambang dia. Perasan tak? Sebenarnya bentuk lambang dia begini kan? Saya lukis ni. Dia macam seolah-olah gambar ibu yang pregnant. Betul ya? Lukisan. Cuba tengok. Kan? Tanpa kita sedar. Lambang dia ni, dia pakai konsep apa tahu? Feminin. Minta maaf, kita ni orang perempuan sebenarnya menjadi daya tarikan tumpuan. So bila dia hire satu, orang kata apa, team untuk dia nak orang kata tukar the whole dia punya outlook dia. So apa yang dia buat? Bentuk dia macam lady, perempuan yang pregnant. So nampak kat situ dia pakai tarikan apa? Lady, feminin. Lepas tu dia main dengan colour biru, merah, warna-warna terang kan? Nampak tak?
Jadi rupanya apa yang diorang buat tadi berjaya. Kita tengok hari ni dekat Kuantan sahaja. Tiba-tiba sahaja kan compare tu dengan yang sebelum ni. Hari ni Petron banyak naik kan. Dekat area kawasan saya sahaja, Batu Lima ke atas, bahagian Indrapura ke Spooner, ada buka Exxon, dekat bandar yang dekat dengan BMW punya tu kan, servis tu apa nama situ? Padang Lalang. Banyak kan? Yang belah balok ada tak? Belah balok? Ada kan? See? So apa yang kat sini, diorang punya taktik dia adalah dia main dengan colour. Satu, dia main dengan colour, dia ambil warna-warna terang. So dia attract orang. Dia main dengan visual element. Jadi dia nak memberitahu pada orang yang ini adalah grup, maksudnya pihak yang baru yang no more Exxon. Kalau dia nak cerita detail, kita orang nak baca lambat. Tapi dia main dengan appearance, physical outlook. Dan dia berjaya tarik ramai customer. Dengan dia main apa? Visual element tadi, dia pakai konsep feminin. Maka ini yang saya nak sampaikan tentang grup Coldplay tadi. Yang dia nak bawa tentang LGBT, dia tak tunjuk terang-terang. Tapi dia masuk secara halus. Antaranya, dia main dengan colour. Warna-warna rainbow kan warna yang ceria. Warna yang menarik. Anak-anak dalam usia remaja, memang dia akan tertarik dengan benda-benda begini. Allahu Akbar. Jadi kita kena faham. Kita kena alert begini. Itu dia, dalam usia remaja mereka sukakan hiburan. Kita boleh ke nak sekat anak-anak kita? Hari ni dalam dunia kemodenan teknologi hari ni, kita semua kena alert. Cara dia, kita tak boleh sekat anak-anak kita dengan hari ni, orang kata modernnya teknologi hari ni. Dengan segala media sosial yang sangat pesat berkembang. So as a parent, we cannot stop anak kita. Semua tak boleh. Kita tak bagi gadget dan sebagainya kat anak kita. Depan kita, yes, dia dengar. Tapi di belakang ibu ayah, dia buat kerja lain. So what we are supposed to do dalam anak-anak hari ni, kita beri mereka pendidikan. Dia terdedah, maksudnya dia tahu dengan kemodenan teknologi hari ni. Tapi beza kita. Ini penting. Beza kita sebagai parent yang Muslim, yang kita ada Allah, yang kita mengaku kita beriman pada Allah, Al-Quran menjadi main reference kita dalam diri anak-anak tadi. Sebab apa? Islam datang bukan untuk menyekat hawa nafsu kita. Kita manusia, kita ada kehendak, kita ada emosi, kita ada nafsu. Islam datang bukan nak menyekat hawa nafsu kita, tetapi Islam to guide us. Islam bimbing kita. Begitu juga as a parent, anak-anak, we cannot say all the time itu no without bagi dia orang pendidikan kefahaman yang sebenarnya. Yes, masa dia kecil, dia dengar cakap kita. Kita tak bagi kan, kita rampas, kita simpan. Tapi belakang kita, bimbang jadi lebih teruk lagi. Maka anak-anak, kita bagi mereka pendidikan ilmu. Tapi yang paling utama, Ustazah, saya nak sebutkan di sini, filtration kena ada. Penapis dalam diri tu. Dalam diri anak-anak. Apa dia? Anak-anak kita mesti diberi ilmu supaya anak kita kenal Allah. Kenal kepada siapa penciptanya. Yes, anak tadi dalam usia laibun, tadi kecil lagi. Tak dengar cakap sangat, buat apa? Anak tak dengar cakap, buat apa? Rotan. Garang ibu ni. Lagi? Kena cubit? Nasihat. Bagus ibunya. Okey. Saya tak nak sentuh detail pasal tu, tapi point yang saya nak sampaikan pada anak kita, kena ada filtration. One day, bila mereka dah habis SPM, 17 years old, selepas itu ke mana dia akan pergi? Anak kita akan sambung belajar, betul? Dia akan masuk alam seterusnya, pergi belajar ke universiti. Kita boleh follow dia ke sepanjang masa? Tidak. Tapi waktu itu, bila filtration kita dah letak dalam diri anak, apa jua yang dia hadapi, ke mana jua mereka pergi, tunjukkanlah apa pun, dia ada guideline dia. Dia ada limit dia. Dia tahu yang mana dia boleh ambil, yang mana dia kena restrain themselves. Itu filtration yang kita kena ada dalam diri anak-anak. Maka apa maksud saya? Al-Quran tadi kena dikenalkan pada anak. Hari ni kita, parent, terutamanya adik-adik Kak Min, yang kaum-kaum ibu muda, yang anak-anak mungkin baru sekolah rendah, Kak Min dah masuk
peringkat yang lepas ni kita akan masuk. Tapi bila kita ada anak-anak ni tadi, persediaan yang kita kena buat, alhamdulillah, now we sebagai ibu, kaum ibu, kita sedang equip ourselves, kita sedang mencari ilmu. Sebab nak jadi ibu bapa yang cemerlang, yang boleh mendidik anak, kita dahulu kena ada ilmu. Sebab nak didik anak ni bukan sekadar lapar, suap, makan, tidur, tukar pampers, tu je, tak. Lebih daripada tu. Pendidikan pada anak-anak bermula seawal dalam rahim kita lagi. Kita dah start didik anak. Sebab apa? Anak dalam kandungan kita boleh communicate dengan mereka. Betul tak? We can stimulate mereka. Anak-anak tadi dia akan respon. Dalam perut lagi kita dah ada. So semua tu ibu-ibu kita kena belajar. Kita kena ada ilmu. Tapi specialnya kita ni, we are different. Sebab because we are Muslim. We have Allah. Maka ilmu yang paling utama anak-anak kita kena ada ilmu tentang kenal Allah. Hari ni saya perhatikan, kita zaman saya dulu masa kecil, tak jumpa handphone ni. Minta maaf cakap, hari ni jalan mudah kita nak suruh anak duduk diam, kita bagi apa kat dia? Betul tak? Kita bawa pergi makan kat restoran, sebab mak nak makan ni, nak merasa makan ketam. Anak kecil tak makan ketam. Bubuh dia kat tepi, ambil kursi baby tu, letak dekat situ, pum, tempat handphone. Pasang, tengok. Anak kecil, baru umur 2 tahun, dah didedahkan. Okay, saya minta maaf. Kita tak boleh selalu macam tu. Itu jalan mudah. Selain daripada, kalau dari segi kesihatan anak pun tak bagus ya. Betul tak? Untuk anak punya mata view dan sebagainya. Untuk otak dia pun tak bagus sebenarnya. Okay. Jadi ada. Hak itu kita buka kelas lain lah. Sekejap hak ni tak habis cakap hari ni pasal worldly life. Buka pula kelas early child education. Hak tu kita kena jemput orang lain lah. Ziba, ada anything nak share? Dia ada pengalaman insyaAllah. Puan Ziba, my friend. Okay, balik semula pada perbincangan tadi, begitu. Apa yang saya nak sampaikan, sekarang kita belajar tadabbur. Anak-anak kita kena faham Quran tak? Saya tak dapat jawapan. Anak-anak kita perlu faham Al-Quran tak? Perlu? Wajib, saya kata. Why wajib? Why wajib? Kenapa anak-anak kita wajib faham Al-Quran? Sebab kenal Allah. Perintah wajib datang daripada siapa? Allah. Allah yang kata wajib kita faham Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Betul? Reference dia? Yes? Surah Muhammad. Spesifik. Masya Allah. Ahsanti. Yes. Ada sahabat catat ya? Ya. Jadi perintah Allah tadi, surah Muhammad. Allah perintahkan kita wajib mentadabbur Al-Quran bukan pada kita ibu-ibu sahaja. Termasuk juga kita anak-anak. Hari ni kita target anak kita baca Quran bila? Kak Min tanya ibu-ibu muda. You all target anak pandai baca Quran bila umur dia? Berapa umur dia? Tell me the truth. Anyone? Please. Ya? 6 tahun dah baca Quran. Masya Allah. Maknanya anak kita nak masuk darjah 1 alam persekolahan, masa time subjek pendidikan Islam, anak kita akan pergi mengaji kat cikgu kan? Apa nama slot tu? Time tu? Tasmik, betul tak? Tasmik kan, kau tak silap saya. Jadi anak kita nak dia masa dia keluar pergi kat cikgu, kat ustazah nak tasmik tu, dia dah carry Al-Quran. Dia bukan lagi bawa Iqra'. Itu target kita hari ni. Ya, benar. Anak, ibu-ibu hari ni target anak masuk darjah 1 dah carry Al-Quran. Khatam Quran bila? You are target bila anak khatam Quran? Yes? Alamak, ibu tak ada target. Cepat ibu, target bila anak khatam Quran? Ya? Sorry? 12 tahun. Maknanya masuk sekolah menengah dah habis baca Quran. Okey. Ibu target anak khatam Quran umur 12 tahun. Betul? Umur 12 tahun tu dah habis baca Quran. Masuk sekolah menengah tu tak ada masalah dah. Betul? Bila anak kita kena faham Quran? Kami tak dapat jawapan. Bila anak kita kena faham Quran? Okey, tak apa. So, selepas ni ibu-ibu
adik-adik Kak Min, semua kita, kakak-kakak yang saya sayangi, kita juga ada kan, next kita ada cucu kita, betul tak? Kita ada cucu kita. So kita ni mendidik bukan hanya anak kita, cucu pun kita nak tengok juga. So next, apa lepas ni, masuk dalam planning you all. Ini peningkatan yang kita ada, peningkatan iman kita. So anak kita bukan kita target sekadar khatam Quran. Kita bangga ni. Kalau program end of the year tu sekolah akan buat majlis khatam Quran kan. Anak kita pakai baju Melayu, pakai baju, duduk kat depan kat pentas kan baca Quran. Betul tak? Khatam Quran. Bukan itu target kita hari ni. Khatam Quran bagus, bagus, teruskan. Target you all. Ada yang lebih lagi yang masukkan anak dalam program tahfiz, betul tak? Menghafaz Al-Quran, bagus tak? Bagus, teruskan. Tapi saya minta satu lagi. Perintah Allah tadi dalam surah Muhammad ayat 24. Apa dia? Anak kita juga kena kenal siapa Allah. Anak kita juga kena faham Al-Quran. Maka sebab itu tanggungjawab kita hari ni kita belajar, kita faham Quran. Ini tanggungjawab kita yang keberapa? Kepada Al-Quran. Kita ada 5 tanggungjawab kepada Al-Quran. Saya ulang balik. Yang pertama kita wajib buka nota. 5 tanggungjawab Muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, ni semua kena tahu. Yang pertama, beriman. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, saya dapat 2 jawapan. Yang ketiga, faham. Faham. Now, this is what we are doing now. Kelas tadabbur ni untuk faham. Yang keempat, beramal. Yang kelima, sampaikan. Kita semua sebagai ibu-ibu yang bakal menjadi nenek dan sebagainya, yang kelima ni kita kena sampaikan. First kali kepada ahli keluarga kita. Sebab kata Allah, firman Allah, qu anfusakum. Pelihara diri kamu. Qu anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu nara, daripada api neraka. So nak jaga dia macam mana tadi? Panduan kita kepada Al-Quran. Kita wajib kena sampaikan. Kita kena ada planning dia. Sebab apa? Itu bukti yang pertama sekali kita kasih sayang pada anak kita. Kita ada Omar, kita ada Ammar, kita ada Khadijah. Kita ada Abang Long, ada Abang Ngah, kita ada adik. Kita ada kakak dan sebagainya. Yang kita panggil lah nama-nama apa pun. Anak kita 5 orang, 8 orang, 3, seorang anak. Semua tu yang kita sayang. Jemaah kelas yang dirahmati Allah, saya nak sampaikan hari ini. Inilah sebenarnya bukti betul-betul kita sayang pada anak kita. Sebab satu je, kenapa saya nak sampaikan juga hari ini? Sebab satu je, semua kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasai mati. Itu sebab utama dia. So kita tak nak nanti dalam syurga kita tak jumpa balik semua-semua. Itu sayangnya kita pada anak kita. Macam mana hari ni kita peluk anak kita yang kecil tu, kita peluk, cium dia, kita gomol dia, kita nak cantikkan dia. Bukan hanya di dunia. Kita nak kekal sampai ke akhirat nanti. Kita nak kumpul balik dalam syurga Allah. So saya minta hari ni, please tambah dalam planning untuk anak kita. Bahawa anak kita, pelajaran wajib untuk anak kita mengenal Allah. Kenal agama, kenal Allah. Itu pelajaran wajib bagi anak kita. Anak kita nak pergi bidang apa pun yang ada di dunia hari ni, yes, tak ada masalah. Bidang apa pun yang mereka suka, mereka cenderung. Tapi yang paling utama jemaah kelas semua, anak-anak kita wajib yang pertama sekali kenal Allah. Anak kita wajib kenal agama. Al-Quran yang akan menjadi panduan mereka. Hantarlah anak belajar sampai ke overseas sekalipun. Tapi hari ini saya nak sampaikan, kita hantar anak kita belajar ke overseas, ke Amerika, ke UK contoh, ke Australia. Kemana pun mereka pergi belajar di negara bukan negara Islam. Pergi di sana bukan semata-mata duniawi, sebab nak dapat sijil. Kalau overseas kan nampak. Belajar overseas kot. Habis belajar tak balik lagi Malaysia. Celup pula. Buat kerja dekat Dubai, Qatar,
celup lagi dekat Singapura. So dia punya sijil buat balik ke Malaysia nanti, nampak dia punya expertise dia semua hebat-hebat belaka. So dia boleh demand in terms of gaji dia. Maka saya nak share hari ni, bukan itu matlamat utama kita. Bukan semata-mata dunia yang kita kejar. Anak kita belajar ke overseas, kita tahu di overseas pun dia boleh berjumpa dengan ramai scholars yang hebat-hebat di negara luar. Yang mana bila dia belajar di overseas, exposure dia dengan international level, subhanallah, pelbagai. Maka dia pergi bersana, dia cari, dia belajar tentang agama. Anak kita, dia become engineer contoh. Anak kita seorang lawyer contoh. Anak kita pakar dalam bidang psychiatrist dan sebagainya. Tapi dia true Muslim. Walaupun dalam bidang dunia ni dia hebat, tetapi subhanallah adalah seorang hamba yang benar-benar kenal Allah. Dia boleh baca hadis. Dia boleh mentadabur Al-Quran. Itu yang kita nak. Fahamkan pada anak kita, ibu ayah hantar kamu ke overseas bukan sebab dunia semata-mata. Yang pertama sekali, kamu keluar ke sana, pergi cari tentang agama kita. So anak kita belajar di overseas, ambil semua teknologi, dia balik semula ke sini, dia angkat martabat orang Islam. Anak-anak kita hari ini, kita target mereka belajar sampai ke peringkat yang paling tinggi. Anak-anak kita jadi Muslim scholars yang hebat. Kita tak nak bila bercakap tentang orang Islam semuanya selekeh. Pangkat bawah-bawah je. No. Kita nak anak-anak kita yang hebat jadi Muslim scholars. Yang dia punya kemahiran dari segi sudut duniawi, tapi dari segi ilmu akhirat dia tip-top. Subhanallah. Itu yang kita nak hari ni. Jangan kita pelekehkan. Bila nama je orang Islam semua selekeh. No. Anak kita kena mahir dalam pelbagai bahasa. Beri mereka. Kita bercakap hari ni bukan level sekadar sekeliling dekat-dekat kita je. We are talking about international level. Itu Muslim yang kita nak lahirkan. Anak-anak yang cerdik, pandai, yang balik semula, mereka yang akan angkat semula martabat Islam. Sebab apa? Sebab kita semua ni adalah para pewaris Nabi. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib ke atas kita yang mengaku sebagai umat Islam, kita kena teruskan usaha dakwah ini. Islam kena diangkat. Allahu Akbar. Jadi itu target kita. Target kita bukannya sikit-sikit, kita fikir global. Tapi global anak kita bukan semata-mata global duniawi, tetapi ukhrawi dia. Apa yang saya nak sampaikan? Bila pahala akhirat yang kita kejar, pahala akhirat yang kita kejar, harta akhirat yang kita kejar, jangan bimbang akhirat yang kita akan dapat. Dunia ini Allah akan bentang untuk kita. Kalau kita diberi pilihan untuk kita dapat, akan diberi harta dunia. Ni orang nak bagi ni, kita ada pilihan. Kita akan diberi harta dunia, kita juga ada pilihan untuk nak dapat harta akhirat. Ask ourselves, tak payah jawab pada saya. Tanya diri kita sendiri, kita nak yang mana? Dua-dua kita ada peluang untuk dapat. Harta dunia pun kita boleh dapat, harta akhirat pun kita boleh dapat. First kali kita nak pilih yang mana? Cakap dengan diri kita. Sungguh-sungguh ni. Harta dunia, harta akhirat. Dua-dua. Kita ada peluang untuk dapat. Kita nak yang mana? Ada jenis manusia, akhirat confirm memang nak. Tapi dunia pun tak nak lah, terlepas. Kita nak juga harta dunia. Maka, kita ni manusia, sifat kita tamak. Kita selalu tamak. Ini sifat manusia. Kita tak pernah merasa cukup. Ini dia manusia. Kita tak pernah merasa cukup. Ni bahasa yang panjang. Tak pernah merasa cukup. Bila dia tak pernah merasa cukup, maknanya apa? Dia sentiasa ada rasa tamak. Tak pernah merasa cukup, maknanya dia sentiasa ada tamak. Jadi sekarang ni kita nak tamak harta dunia ke kita nak tamak harta akhirat? Harta akhirat ni apa? Harta akhirat ni apa? Harta akhirat ni apa? Pahala akhirat. Why kita nak tamak pahala akhirat? Satu je sebab dia. Sebab
Sebab syurga, betul? Tak boleh ke? Kalau kita buat, kita nak ke syurga. Salah ke kita nak minta syurga? Tak salah. Dan memang kita disuruh. Kita disuruh untuk, yes, tak ada sebab lain. Cakap terang. Memang aku nakkan kepada syurga. Kita nak pada syurga. So boleh tak kita nak tamak pahala akhirat? Yes. Ada jenis manusia yang memang dia tamak pada pahala akhirat. Tapi at the same time, harta dunia pun dia nak tamak juga. Sebab argument dia, we are living here. Okay? Baik, tengok apa dia keputusan yang dia akan dapat. Dua-dua dia nak tamak pahala akhirat dan harta dunia pun dia nak tamak. Tapi in the end, apa yang dia akan dapat? Yes. Dua-dua dia dapat, sure? Alamak, senyum pula. Apa dia akan dapat? Ada jawapan lain? Kakak-kakakku, tamak pahala akhirat, tamak harta dunia, tamak harta akhirat. Hajah, kita akan dapat apa? Yes, Hajah? Tak, saya kata ni jenis manusia, satu jenis manusia, dua-dua dia nak. Harta akhirat dia nak, harta dunia dia pun dia nak. Dia dapat yang mana, Hajah? Okay, fikir dulu. Bahagian tengah, Kak Mi minta jawapan, yes. Ya? Dunia dia akan dapat? Ya, sebab? Ya, Kakak, ya silakan. Sebab? Ya, tak ada masalah. Sila, you are free to give your opinion. Aha. Masya Allah. Kita kena cari akhirat. Kerana automatik bila kita cari akhirat, Allah akan bagi kita dunia. Maksudnya kita bukan kita yang fokus dunia. Kita macam nak kata itulah. Okay. Dapat tu dia tu macam tu lah. Okay. Yes, jazakumullah khair. Subhanallah ahsanti. Jenis yang pertama tadi, dua-dua dia nak. Akhirat dia nak, confirm. Siapa tak nak akhirat? Pahala akhirat kita nak. Tapi dunia pun nak juga. Kan? Tak cerdik lah, tak nak harta dunia. Tetapi sebenarnya hakikat dia akan dapat apa? Dia akan dapat dunia. Dia akan dapat dunia. Ni dia akan dapat, yang saya tanda besar ni. Sebab apa? Sebab kita ni manusia, sifat kita tamak. Kita dah ada 50, tak cukup, kita nak 100. Kita dah ada 100, kita nak 1000. Kita dah ada 1000, dapat lagi idea, kita nak 2000. Itu manusia. Kita tak pernah merasa cukup. Bila kita tak pernah merasa cukup, kita tamak tadi, duk rasa tak cukup, sebab kita tengok orang lain lebih daripada kita, maka akhirnya kita akan banyak habiskan masa kita untuk nak mencari harta dunia. Sebab dia tak cukup tadi. Sebab dia banyak duduk mencari ke harta dunia, tak sempat masa untuk nak fokus ke akhirat. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita tak tinggalkan dunia, tetapi main fokus kita pada akhirat. Kekayaan yang dia ada, bukan dia fikir berapa besar lagi nak tambah bilangan rumah. Tapi dia fikir dengan harta kekayaan dia yang dia ada, macam mana dia nak salurkan harta dunia yang dia ada ni, dia boleh laburkan untuk akhirat dia. Yang itu the best. Jadi dalam kita nak menjadi kaya, salah ke? Hari ini saya nak sampaikan bukan tak boleh jadi kaya. Tapi yang pertama sekali, bagaimana kaedah kita nak jadi kaya? Ada orang jadi kaya dengan cara yang Allah laknat. Saya minta maaf. Kita terlibat dengan penggubalan wang haram. Kita rasuah dan sebagainya. Itu yang jelas dalam agama kita haram. Ada cara bagaimana. Tapi setelah kita jadi kaya, kita nak jadi seperti Siti Khadijah. Kita nak jadi seperti Khadijah bintu Khuwailid. Kita nak jadi sepertinya. Kita habis? 11. Okay. Macam jauh macam lagi perjalanan. Sikit lagi Where are we? Please Ziba, where are we? Khadijah. Okay, selalu kita cakap, aku nak jadi kaya seperti Khadijah. Nak jadi kaya seperti Abdul Rahman bin Auf. Banyak mana harta Khadijah? Siapa ingat? Saya pernah share ke kelas ni, ke kelas lain. Anyone? Khadijah, bila dikumpulkan semua harta Khadijah bintu Khuwailid,
Harta yang dia ada adalah 2/3 daripada seluruh kekayaan yang ada di Makkah. 2/3 adalah milik Khadijah. Bila 2/3 maknanya balance berapa? Khadijah. 1/3 lagi adalah milik kepada semua yang lain, korporat yang lain. Maknanya hartawan, jutawan lain yang di Mekah tu, dia orang kumpul semua harta yang dia orang ada, beberapa orang hartawan, jutawan ni pun tak dapat menandingi kekayaan Khadijah. Dia memang mewarisi harta yang banyak. Okey, jadi kita pun terinspirasi nak jadi kaya seperti Khadijah. Tapi kita harus ingat, bagaimana kehidupan Khadijah in the end of her life? Pengakhiran dia macam mana? Harta dia pergi ke mana? Harta dunia dia yang 2/3 tu, semua dia dah laburkan ke dalam saham akhirat dia. Itu yang kita nak. Jadi kita nak ikut Khadijah tadi, jangan separuh jalan. Aku nak jadi kaya seperti Khadijah. Bukan dekat situ full stop dia. Kita kena tengok bagaimana kehidupan Khadijah setelah mendapat Islam. The moment dia dapat Islam, dia pegang sungguh, dia beramal ketaatan dia pada Allah dan Rasul. Habis semua harta, dia dah infak sebab apa? Kefahaman yang ada dalam diri dia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Apa dia yang dia faham? Wal akhiratu. Apa maksud dia? Wal akhiratu, dan akhirat itu adalah khairun. Apa maksud khairun? Lebih baik. Wa abqa, dan inilah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Bila Khadijah, para sahabat tadi dia faham kehidupan akhirat itulah kehidupan yang lebih baik kata Allah, dan kehidupan yang sebenar yang kekal selama-lamanya, maka semua kekayaan yang dia ada tadi, dia telah laburkan ke saham akhirat dia. Sebab apa? Sebab dia tahu dia akan hidup di akhirat nanti sampai selama-lamanya. So apa yang dia nak bawa ke akhirat? Jadi kita nak jadi kaya seperti Khadijah, kita kena ikut sampai in the end of life Khadijah. Tapi hari ni kita diuji. Kita tak ada harta lagi. Aku nak jadi kaya. Kalau aku jadi kaya, aku boleh bantu. Aku boleh bantu orang. Aku boleh bantu agama Islam ni. Okay, fine. Kita pun bekerja, kita nak jadi kaya. Bila kita dah jadi kaya, kita terasa pula, ini hasil titik peluh aku kot. Kan? 10 untuk aku, 1 untuk orang lain. Betul tak? Kita diuji. Saat bila kita dah ada tadi, bila kita nak belanja untuk diri kita sendiri, kita tak fikir banyak. Laju je kita transfer. Nak belanja untuk diri kita sendiri. Tapi bila the moment jumlah yang sama, cuba kita bayangkan yang kita nak spend, nak beli barang kita tu, yang kita nak, kita berkenan, ada baju, fashion terbaru sekali keluar. Tak ada lagi dalam amari kita. Tengok cek 369. Okey lah, tak mahal sangat. Setelah offer, after offer, 15%. Kiralah harga asal dia berapa? 369 macam okey je. Kita terus klik, kita transfer online. Duit yang sama tu ambil. Ambil duit yang sama, cuba kita infakkan. Kita fikir panjang tak? Tak payah jawab. Jawab diri sendiri. Tak payah jawab dekat saya. Sebab saya pun sama je. Kita semua sama. Apa yang saya sampaikan ini, pertama sekali adalah teguran sebenarnya untuk diri saya. Adalah peringatan first sekali pada diri saya sendiri. Yang Allah akan soal nanti. Dan saya suka untuk kita sama-sama ingat, memperingati. Watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Dapat? Itu dia. Ya, duduk diam-diam, bayangkan. Duit yang sama, tapi kita nak infak dekat masjid. Contoh. Kita ada nak gulung RM400 kita masuk dalam tabung tu. Pernah kita buat. Nak tarik hard note 50 tu pun 10 kali mikir. Akhirnya tarik note berapa? Hak yang warna merah tu. Up sikit warna oren. Takkan warna biru kot. Okey. Seterusnya. Tak habis lagi, tak sampai perlis lagi ni. Panjangnya. Lama sungguh berhenti tadi. Lebih dah sejam ni. Tak sampai dah hari ni.
Tak sampai balik dah. Buka puasa tengah jalan je lah you all. Berhenti je lah mana-mana. Bentang tikar tepi atas rumput tu, buka puasa bismillah, buka puasa kat situ lah. Okay, jom. Jauh lagi nak balik no. Jauh lagi nak balik. Okay, jom. Seterusnya, perhentian yang ketiga, Allah sebut apa dia? Tengok dalam ayat Al-Quran. Sambung, siapa nak sebut? Selepas la'ibun, lahwan yang ketiga. Saya tak dengar lagi bunyi, apa dia? Zinah. Itu perkataan dia, zinatun. Jumpa tak? Itu yang ketiga. Perkataan dia apa? Zinatun. Maksudnya? Perhiasan. Itu dia. Ini yang perhentian yang ketiga. Tengok gambar yang ketiga tu agak-agak usia apa tu? Usia remaja. Saya kata remaja, yang anak baru masuk universiti tadi tu. Ataupun yang dah nak habis belajar, yang dah mula dapat kerja, yang baru dapat kerja tu. Okay? So yang ketiga, dekat sini, saya sambung kat sini apa dia? Nama dia zinatun. Tulis. Maksud dia perhiasan. Di sini, tadi kita umur 12 sampai 17 tahun kan? Sekarang ni umur berapa? 18 sampai 30 tahun. Ni yang dah bekerja. Lepas habis belajar dah dapat kerja. Umur begini, apa dia punya pulling factor dia yang menjadi tadikan dia, dia mula nak tunjuk identiti diri dia. Dia nak tunjuk apa yang dia lebih daripada orang lain. Jam tangan jenama apa dia pakai. Saya tak mahir lah jam-jam ni. Hak saya pakai jenis apa? Yang ni alhamdulillah. Jemaah kelas saya hadiah. Hadiah hari lahir. So alhamdulillah kita manfaatkan. Guna untuk belajar supaya mengalir pahala untuk mereka semua. Alhamdulillah. Jenama jam tangan dia nak tunjuk. Lagi. Umur begitu, handphone. Nokia tak ada lah kan sekarang ni. Nokia berapa Moja? 3310? Tahu tak? Senyum Ziba. Umur begini, dia disukakan pada perhiasan. Dia nak tunjuk apa yang dia lebih daripada orang lain. Kalau yang perempuan pula handbag. Ya. Brush tu pun, jangan buat main brush ni. Bukan hak beli 5-10 ringgit tu. Hak yang batu berkelip-kelap tu. Berkilauan. Diamond. Perfume. Tarikan. Perhiasan yang dinakkan. So dalam umur begini, ujian yang kita hadapi, poin yang saya nak cakap, kenapa Kak Min tak boleh ke semua-semua tu? Again, saya nak clearkan semua kita. In our class, kita bukan berbicara tentang salah ke? Tak boleh ke? Kenapa? No. We are talking about apa? Kita berbincang tentang apa? Yes. Dalam kelas kita bukan bercakap kenapa tak boleh ke nak jadi kaya. Tak, bukan itu kita bercakap. Sebab kita manusia, kita ada. Semua-semua tu kita hidup dalam hari ni. Tetapi yang kita nak bercakap tentang peningkatan iman. Kita nak bercakap tentang kita ada guideline, limit dia. Sebab yang tadilah, bila yang itu yang kita lebih kejarkan, kita nak tekan pada yang tu, itu yang tadi berhenti sebab nak isi minyak sahaja, tapi sebab asyik. Dengan ada tarikan dekat tempat tu, berhenti bukan 10 minit, jadi sampai sejam lebih. Kita leka. Ini dia kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang menjadikan kita leka. Yang kita terlupa, yang kita berhenti sekarang ni, ini bukan destinasi kita. Not yet. Not yet. Kita tak sampai lagi. Tetapi ini ujian kita hadapi sekarang. Ya, hidup kita hari ini. Kita penuh dengan, kita leka, kita seronok. Saya bercakap ni, bukan saya nak katakan saya yang terbaik. Tak. Saya pun sama je semua. Kita semua sama. Tapi kita perlukan kepada peringatan. Kita manusia, kita leka, kita perlukan kepada peringatan. Saya di sini bukan nak menyekat, kita semua tak boleh. Kita hidup tak ada apa-apa kat rumah kita. Bukan begitu. Tetapi kita tahu di mana prioriti kita. Kita ada harta yang lebih, tetapi harta yang kita ada tadi, kita nak jadi seperti mana yang sahabat. Bagaimana dia fikirkan harta tadi bukan dia semata-mata nak belanjakan untuk hidup di dunia. Sebab apa yang kita nak bina di dunia hari ni, ingat satu je. Kita nak kejar kepada harta dunia saat malakul maut datang. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa?
Tak ada apa yang kita bawa. Saat itu kita tinggal. Kita tinggalkan semua. Kita ada harta kekayaan banyak, kita tak mati pun lagi. Tapi kita dah hilang sekaligus, at one time lenyap semua, habis harta kita musnah. Apa berlaku? Contoh, yang berlaku di negara luar, di California. Ingat tak? Allah hantar 2 je tentera dia. Allah hantar apa dia? California. Allah hantar apa dia? Api dengan angin. Kita tengok kan? Berapa lama ambil masa tu? Sekejap je kan, habis semua, hangus. Itu kawasan-kawasan elit. Am I correct to say that? Mereka dah mati ke? Tak mati lagi. Tapi harta dunia yang kita duk kumpul tu, sekali mata hilang. Terbaru di hari ni, tempat kita sendiri, Allah uji. Dekat Putra Heights. Nampak tak? Jadi saya nak katakan sebenarnya, dunia ni semua bersifat semua sementara. Tetapi yang ini ujian besar kita. Kita nak letak dalam kepala kita, what I'm having right now, ini bukan harta yang aku kejar. Harta ni yang kita nak laburkan untuk akhirat kita. Ini ujian kita. Dan macam mana kita nak dapat kefahaman yang itu, jemaah kelas yang dirahmati Allah, kita tak akan dapat kefahaman itu, kita tak akan dapat satu azam yang tinggi untuk kita nak buat pelaburan akhirat kalau kita baca Al-Quran tapi kita tak faham. Kita tak akan dapat. Saya minta maaf. Saya bercakap ni atas pengalaman sendiri. Tak bercakap tentang orang lain. Terasa sangat. Hidup dahulunya yang baca Quran saja tapi tak faham pun. Asal belajar mak ayah hantar sekolah agama yang purely belajar dalam bahasa Arab. Paper SPM sahaja saya belajar dalam bahasa Melayu. Kalau hari ni saya kata mungkin anak-anak dekat sekolah Tanjung Api tu, Ihsan, betul tak? Subjek dia orang bukan macam SPM kan, dia ada banyak lagi subjek dia. Ada anak-anak yang sekolah di Ihsan. Itu dia. Tapi rupanya, walaupun dah belajar bahasa Arab, masuk universiti ambil lagi bidang bahasa Arab, sebenarnya, walaupun begitu, baca Quran tak faham juga bila tak tadabbur Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ini, saya cakap, saya menyeru pada semua, jangan tinggal Quran. Maksud saya, jangan tinggal Al-Quran. Apa pun ujian kita hari ini, azam sungguh-sungguh minta pada Allah. Allah, ya Allah, bagi aku peluang, ya Allah. Sampai akhir hayat, kita nak terus tadabbur Quran. Ini je cara untuk bagi kita, untuk kita dapat lihat apa kehidupan dunia yang sebenar. Sebab apa? Surah Al-Hadid ni kita dah baca kan? Bulan Ramadan baru ni, ramai yang dah tadarus Quran. Alhamdulillah ramai yang khatam Quran. Maknanya surah Al-Hadid ni, ayat ni kita dah lalu. Tapi kita baca, kita faham tak kupasan dia begini? Kita tak faham kalau kita tak go for tadabbur. Bila kita tak pergi pada tadabbur, maka kita asyik dengan dunia. Tentang soal harta, soal duit, adik-beradik saya minta maaf boleh berpecah. Saya minta maaf. Abang dengan kakak, adik boleh tikam kakak sendiri daripada belakang. Bukan maksud saya tikam fizikal tu. Ya, adik-beradik boleh fitnah. Bawa cerita. Sebab apa? Sebab harta. Sebab diuji dengan duit. Kerana apa? Itulah saya balik semula. Sebab itu kita kena tadabbur Al-Quran. Dalam Al-Quran menceritakan semua-semuanya. Bila kita faham sungguh apa yang Allah beritahu, Allah pesan, hidup kita yang sebenar adalah di akhirat, maka kita tak pandang dunia hari ini. Sebab kita bukan nak kejar dunia, yang kita nak kejar adalah akhirat. Itu tadi. Tengah-tengah kita duduk tegang tadi, balik beraya rumah mak ayah, balik semua. Balik sebab orang tua masih ada. Tapi balik adik kakak tak bersalam. Anak-anak tadi, anak jadi kurang ajar dengan mak menakan dia. Hak yang sebelum ni, anak saudara tu masa kecil, yang mak saudara ni lah yang duduk jaga dia masa kecil. Sebab mak ayah dia anak rapat-rapat. Jadi mak menakan ni, anak tak ramai, tolong jaga. Bila besar anak tu tadi, dia pun ikut perangai biadab macam mana ayah dia. Ayah dia. Apa? Berebut harta. Allahu Akbar. Sampai umur dah tua. Lepas ni kita akan tengok apa pula Allah uji pada usia tua. Okay, next kita move. Seterusnya, hentian kita yang keempat. Kita tak sampai lagi ni. Allah kata yang keempat apa dia? Cuba baca. Wa tafakhurum bainakum. Itu yang keempat. Okay?
Dapat tak? Tafakhur. Apa maksud tafakhur? Bermegah-megah di antara kamu. Baik, perkataan hentian yang keempat ni adalah masuk pada dalam gambar rajah tu. Yang keempat, ini adalah usia dewasa. Ni kita semua sekarang. Usia dewasa. Saya letakkan di sini umur kita 30 sehingga ke umur 40 ke atas. 50. Okey? Nombor 4. Tafakhurun bainakum. Bermegah-megah di antara kamu. Bermegah-megah. Ini adalah umur berapa? Dewasa. Okey, so kita dah lalui tadi usia kanak-kanak, usia remaja. Maaf, saya tertinggal satu lah. Yang zina tadi saya kata usia apa? Saya silap kan? Saya silap, maaf. You all tak perasan saya silap tadi kan? Saya terperasan sendiri. Saya minta maaf. Sekali lagi betulkan balik nota you all, takut salah. Tadi yang pertama la'ibun, usia kanak-kanak, betul? Yang kedua nama dia lahwun, hiburan, usia remaja, umur 12 sampai 17 tahun. Betul? Yang ketiga kita sebut tadi apa? Zinatun. Apa tarikan dia? Perhiasan. Dia nak tunjuk dia lebih daripada orang lain. Itu adalah usia belia. Maaf, anak yang masuk sekolah, yang dah masuk universiti dah. Umur berapa tadi? 18 hingga 30 tahun. Belia. Golongan belia. Dia up sikit daripada remaja lagi. Golongan belia. Maaf ya. Okey, sekarang baru nombor 4. Tafakhurum bainakum. Usia apa? Dewasa. Umur 30 sampai lebih kurang dalam 50. Awal 50-an. Awal 50-an. Awal 50-an ya. Okey. Umur saya lah. Dewasa. Umur begini, dia berbangga dengan apa? Tafakhur ni dia nak bermegah-megah. Dia nak tunjuk apa yang dia lebih daripada orang lain. Kerja kat mana? Company apa? Top listed company. Okay, kalau orang sebut tu, ibaratnya kalau bawa dia punya payslip pergi ke bank anytime je. Within one day je lulus. Nak buat loan. Income family, husband and wife, baru they just got married, baru 3 tahun. Husband gaji bersih 20,000. Wife gaji lebih kurang 20 tambah. Buatlah gaji wife dia lebih kurang dalam 15,000. Ada? 10,000 lah. Husband gaji 20. Kita nak bincang on reality hari ni. Husband gaji 20k tambah wife gaji 10k. Bekerja. Okay? Apa yang hari ni yang berlaku dalam masyarakat kita? So household income dia 30k. Alright. Jadi sebab baru berkahwin 3 tahun nak masuk, tahun ni masuk tahun keempat. Hari ni antara dakwah, antara planning kufar untuk nak rosakkan umat Islam, child free. Pernah dengar tak? Child free. Maknanya apa? Tak ada anak. So apa hujah mereka? Sebab tak nak ada komitmen, nak bina dulu, nak orang kata stablekan dulu income family. So dia nak go for, nak adakan rumah dulu, nak adakan kediaman dan sebagainya. Child free. Sebab tak nak ada komitmen. Sedangkan kita lupa dalam agama kita, apa yang Allah sebut, tiap-tiap daripada kita ni, maksudnya bila anak yang lahir tu, tiap-tiap atas anak tu Allah dah tentukan rezeki kita masing-masing. Ya, tiap-tiap, each and every one of us ni, Allah dah tentukan rezeki kita masing-masing. The moment Allah perintahkan malakul maut ambil nyawa, maknanya masa tu rezeki kita tu dah habis. So kita balik pada Allah. Sebab itu dalam surah Al-Mulk, saya ada tadabbur dalam kelas yang lain. Dalam surah Al-Mulk, Allah perintahkan, Allah kata apa? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Famshu kata Allah dalam urusan mencari rezeki ni, Allah kata apa? Famshu, maka kamu keluar, berjalanlah. Dalam mencari rezeki ni Allah suruh kita keluar, usaha cari. Famshu fi manakibiha, dan kamu keluar berjalan ke setiap-setiap pelusuk.
Kemudian kata Allah, boleh semak balik dalam surah Al-Mulk. Okay. Lalu bila Allah kata, first kali Allah kata keluar berjalan, maknanya Allah suruh kita rezeki ni bukannya duduk dapat rezeki, tapi ada menarik ni. Allahu Akbar. Lepas tu yang kali minta dengan Emma tambah masa sikit, masa kecederaan. Sorry Emma kata Kak Min tak boleh, makanan dah hidang dah. Lepas tu jumpa tak ayat berapa? Surah Al-Mulk. Lepas tu Allah sebut kulu. Kelas ni saya nak highlightkan. Allah kata keluar berjalan, maksudnya rezeki ni kita kena usaha, famshu. Kita bukan duduk sedap je kita boleh dapat je. Kena keluar berjalan, kena usaha. Lepas tu Allah kata, Allah sebut sambungan ayat tu, kulu mir rizqihi, dan makanlah daripada rezekinya. Allah, kenapa Allah tak kata kamu keluar cari rezeki? Allah tak kata cari. Allah kata kamu keluar ke setiap pelosok, kemudian makan daripada rezeki. Bila kita nak makan maksudnya benda tu dah ada kan? Betul tak? Kita dah beridang semua, panggil anak kata, jom sayang, ibu dah gemar dia dah, jom makan. Maknanya anak tu keluar, contoh, duduk kat meja makan. Okay? So makan point dia maksudnya benda tu dah ready. So apa kefahaman daripada ayat ni? Dalam soal rezeki Allah kata kamu kena keluar usaha cari. Tapi Allah kata, Allah suruh kita keluar. Maksudnya kita kena berusaha. Tapi Allah kata makan. Point dia, rezeki kamu semua-semua ni, wahai manusia, wahai hamba-Ku, aku dah tentukan dah rezeki kamu. Sebab tu jangan bimbang tentang soal rezeki. Dalam dunia ni, kita tak boleh dengki pada orang dalam bab rezeki. Dunia. Tapi akhirat, ya, kita kena berlumba untuk akhirat. Akhirat kita kena tamak. Tapi di dunia, sifat dia, rezeki kita masing-masing semua Allah dah tentukan. Tadi kenapa saya senyum? Bila kita cakap tentang soal rezeki ni milik Allah, bukti dia apa? Rezeki itu milik Allah. Ada orang yang dia tak bekerja pun, tapi harta dia ibaratnya sampai mati makan tak habis. Siapa orang tu? Saya ulang sekali lagi. Bukti rezeki itu Allah yang beri. Sebab apa? Kita hari ni, kita mati-matian bekerja sebab nak cari rezeki kan. Tapi ada orang, dia tak bekerja pun, dia tak cari rezeki pun. Tapi rezeki dia, ibaratnya, sampai mati, makan tak habis. Dia, contoh saya kata, anak tunggal. Anak tunggal, the only child. Parent dia memang mewarisi harta kekayaan yang besar. Maknanya dia ada mak ayah, tak ada siapa-siapa, atuk nenek moyang semua dah mati. Harta kekayaan melimpah ruah tu milik pak dia, mak ayah dia. Takdirnya, mak ayah dia meninggal. Tak ada dah harta tu nak dipindahkan pada siapa. Memang harta tu semua jadi milik dia. Tak kerja apa pun. Benda tu ada tak berlaku? Boleh tak berlaku begitu? So kalau macam tu kita kata, rezeki tu milik siapa? Allah takdirkan untuk dia rezeki melimpah ruah. Dia tak bekerja pun. Tak keluar alam pekerjaan lagi pun. Belajar lebih kurang pun, apa susah, rezeki dah ada dah. See, saya sampaikan ni, saya share ni, saya nak tunjukkan sebenarnya rezeki itu semua milik Allah. Dia nak bagi pada siapa, banyak mana yang dia nak bagi, dia nak tarik balik ke, dia nak terus bagi ke, sikit ke banyak ke, semua tu urusan Allah. Okay? Jadi balik semula pada peringkat yang keempat tadi, dia bermegah-megah dalam saat ni, ketika umur begini, antaranya kita berlumba nak dapatkan pangkat di dunia. Kelas satu saya nak kongsi, beza kita dengan para sahabat. Cuba you all namakan, saya sebut Sayyidina Umar
Umar Al-Khattab. Kenal tak siapakah Umar Al-Khattab? Siapa Sayyidina Umar Al-Khattab? Hai, takkan kot. Sayyidina Umar Al-Khattab, siapakah beliau? Sahabat Nabi betul lagi. Ya? Kak Mi dengar? Ya. Khalifah yang keberapa? Yes, khalifah yang kedua. Baik, bila kita sebut nama Umar Al-Khattab, apa dia kita akan sambung dekat belakang dia? Kuat sikit nak dengar. Umar Al-Khattab. Kuat sikit. Yang itu saya nak dengar. Radhiyallahu anhu. Apa maksud dia? Yang diredai Allah. Yang kita faham kan? Jadi, jemaah kelas yang dirahmati Allah, para sahabat yang mereka lebih kejarkan adalah title. Tengok dekat sini. Yang para sahabat mereka lebih kejarkan adalah title selepas nama ataupun sebelum nama mereka. Ni nama dia. Dia kejar pangkat dekat depan ni ke sebelum nama ataupun dia nak gelaran selepas nama dia. Yang itu point yang saya nak sampaikan. Okay. Beza kita versus sahabat. Dalam kita nak mencari gelaran. Ad-Doktor, IR ke, apa lagi? AR, Prof. Yang kita hari ni, kita lebih kejar kepada title sebelum nama atau selepas nama kita. Itu beza dia. Kita versus sahabat, dalam kita nak mencari gelaran, para sahabat yang dia lebih risaukan, apakah dia akan dapat gelaran selepas nama dia. Maknanya gelaran selepas dia mati. Gelaran yang mereka dapat ni kita boleh ke? Boleh pilih je ke? Saya meninggal, contoh Hazimin radhiyallahu anha. No, bukan kita. Bukan kita yang boleh simply letak nama kita. Pergi tulis dekat kubur tu, ukir nama kat situ. Lepas tu tulis tambah radhiyallahu anhu. Boleh? Tak. Gelaran ni siapa yang bagi? Allah. Gelaran ni kita tak bagi, tapi Allah. Maknanya Allah, apa maksud dia? Maknanya hamba ni Allah ridha dengannya. Kenapa kita sebut Umar ini Allah ridha dengan dia? Sebab apa? Sebab apa? Bukankah Sayyidina Umar antara hamba Allah, antara sahabat yang dah pun dijanjikan syurga oleh Allah? Kita hari ni, yes, dengan contribution yang dia dah buat, hamba ni, seorang manusia ni, orang ni, sumbangan dia pada negara semua, maka dia diberi darjah, maksudnya gelaran. Sultan pada setiap kali birthday, Sultan akan beri pada dia, apa nama? Darjah gelaran tadi. Datuk Sri, Tan Sri, sebagainya. Yang saya nak sampaikan salah ke tak? Bukan itu saya nak sampaikan. Tak salah. Kalau sememangnya dia layak, yes. Tetapi yang salah tadi, kita terlampau mengejar. Ada yang, saya minta maaf, sanggup nak beli gelaran. Bila sanggup sampai nak membeli, beli itu bukannya murah-murah. Kena keluarkan duit, perbelanjaan untuk nak beli gelaran Datuk. Ada hari ni berlaku. Kita sanggup sebab apa? Sebab kita nak kejar pangkat gelaran dunia tadi. Kita nak depan nama kita. Contoh bila tulis kat jemputan ke apa semua, tulis ada title kat depan. Yang saya nak sampaikan, salah ke gelaran tu? Tak, bukan yang itu maksud saya. Tapi kita nak mengejar pada itu. Itu tadi, bila kita nak mengejar kepada gelaran dunia, maka kita akan tercecer pada akhirat. Bila kita nak kejar, nak beli tadi, kena keluarkan sejumlah wang yang bukan sikit-sikit, ribu. Dia kena nak keluar duit ribu, kena cari tak duit tu? Cari tu bukan sikit-sikit, banyak. Memang kena jadi seorang yang memang berada, seorang yang kayangan. So, bila itu yang kita kejar, automatik. Dunia, akhirat tadi, pahala akhirat, berkurang tak?
Dan satu lagi, ujian kita bila kita masuk stage yang akhir. Apa dia stage akhir? Allah sebut apa dia? Watakasurun fil amwali wal aulad. Okay? Yang akhir sekali tengok masa tu saya buat dah pegang tongkat dah. Yang ni dah masuk usia tua. Maknanya 50 tahun sampailah mati. Usia tua. Apa dia tarikan masa ni dah tua. Ibaratnya bangun berjalan pun dah kena pakai tongkat. Bukan tongkat yang satu. Tongkat yang 4 kaki tu. Tapi dalam tongkat 4 kaki pun duduk fikir lagi. Duduk fikir lagi banyak mana harta yang dia ada. Duduk sayang lagi ke harta. Bermegah dengan legasi dia yang hebat. Dia ramai anak pinak, dia ramai cucu dia. Dia ada banyak syarikat. Dia ada lagi bukan sahaja di Malaysia, di negara-negara luar. Ibaratnya sampai umur begitu, dunia kata pergi, akhirat kata datang. Kubur kata datang, dunia kata pergi. Tetapi ujian kita manusia sampai umur yang dah begitu pun, sebaiknya fokuslah pada akhirat. Maknanya tentang amalan sebagainya. Tapi duk fikir lagi, duk tengok lagi banyak mana harta dia dah luak. Ujian manusia. Semua ni Allah kata tadi apa dia? Last sekali Allah sebut sebagai apa? Adalah kehidupan kesenangan yang menipu. Semua ni Allah kata adalah kesenangan yang menipu. Itu hakikat kehidupan kita hari ini. Pada penghujung Allah kata tidak lain ini adalah mata'ul ghurur, adalah kesenangan yang menipu. Jadi jemaah kelas yang dirahmati Allah, apa yang saya nak sampaikan tadi, semua ni Allah umpamakan seperti seorang petani. Petani, dia tanam pokok, dia mengharapkan pokok dia ni dah lama hujan tak turun. Pokok dia. Satu hari hujan turun. Bila hujan turun tu, Allah umpamakan dalam ayat yang kedua, saya sampaikan secara ringkas. Dalam ayat yang bahagian yang kedua tu, Allah umpamakan seperti kita ni seorang petani yang menanam. Kita ada tanaman kita, tapi dah lama hujan tak turun. Sekali tu Allah takdirkan hujan turun selebat-lebatnya. Bagaimana perasaan petani tu masa tu? Seronok kan? Dia happy kan? Tengok tanaman dia hidup subur balik. Semua. Maknanya tanah semua subur. Kemudian tiba-tiba tak lama Allah tarik balik. Pokok dia semua jadi habis mati, kuning. Hujan tak turun dah, tanah semua merekah. Akhirnya tanaman dia jadi hancur. Itulah kita sebenarnya. Kita hari ni yang kita asyik dengan seronoknya dunia hari ni, macam-macam, tak kira lah kita peringkat apa pun dengan tarikan keseronokan yang kita ada hari ni, sebenarnya keseronokan asyik kita dengan dunia ni macam petani tadi, tak kekal. Semua yang kita ada ni, semuanya akhirnya kita akan tinggal macam tu je. Tak ada. Tak ada satu pun kita akan manfaatkan. Jikalau sekadar apa kesenangan harta kita ada tadi, kita belum transfer masuk ke akaun akhirat kita. Sekadar dunia yang bila datang perintah Allah, satu alam ni semua akan musnah. Ataupun belum lagi akhirat, kita dulu Allah dah ambil nyawa. Ataupun yang saya sebut tadi, tak mati pun lagi, tapi Allah hantarkan musibah, habis semua. Jadi macam petani tadi. Pokok tanaman dia yang hidup subur, sekelip mata, habis semua, kuning, layu, hancur. Tak ada apa yang tinggal. Itulah sifat dia dunia yang Allah nak beritahu pada kita hari ini. Yang semua-semua tu Allah kata tipu belaka. Jadi dunia kalau kita compare dengan akhirat, dunia ni sangatlah hina. Kalau kita compare dengan akhirat, sebab apa? Akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Maka Allah kata, oleh itu, kamu semua ni dalam perjalanan tadi, kita akan sampai ke penghujung, kamu akan sampai ke destinasi kamu akhirat. Tapi kenapa dalam ayat tu Allah sebut dulu azab yang azabun syadid? Perasan tak? Allah sebut apa dia? Allah sebut dulu azabun wa fil akhirati, dan di akhirat. Akhirat nanti Allah sebut apa dia? Kamu akan dapat azab yang keras. Maknanya apa? Bila orang yang mendapat azabun syadid ni, dalam on the way tadi, dia tak sampai balik ke kampung dia. Dia tak sampai. Dia terkandas tengah jalan. Sepatutnya bila dia berhenti tadi, dia kena isi minyak. Tapi dia tak buat. Dia duduk leka dengan benda lain. Dia tak isi. Jadi akibatnya dia terkandas tengah jalan,
berlaku malapetaka, berhenti tepi highway ke apa, datang kenderaan lain yang tak perasan, terus hantam dia. Hancur kereta, mati semua kat situ. Ni contoh saya kata. Jadi maknanya, selamat tak dia sampai ke polis tu? Tak selamat. Sama juga dengan kita hari ni. Maka dalam ayat ini, Allah sebut, kenapa Allah sebut dulu azabun syadid? Maknanya, di akhirat nanti, dia tak sampai ke syurga. Dia terkandas. Dicampak, masuk ke dalam neraka. Wal'ayazubillah. Kemudian Allah sebut, tengok pada ayat tu, kemudian satu lagi, sama ada, dia akan dapat azab yang keras ataupun keampunan. Dia akan mendapat keampunan dan ridha Allah. Maknanya dia ke mana ni? So, final destination adalah syurga. After syurga ada lagi, ada orang yang kena keluar balik daripada syurga? Tak ada. Okay? Ada yang masuk dalam neraka selama-lamanya, tapi ada yang Allah celup masuk dalam neraka, hapus semua-semua dosa dia, Allah buat keluar dia balik. Masuk dalam syurga. Masuk syurga forever. Tapi kita nak ke pilih cara tu? Wal'ayazubillah. Walaupun masuk celup sekejap, angkat balik, terlalu azab. Okay? Sebab itu dalam ayat ni, kefahaman dia, kenapa Allah sebut azab dulu, baru datang keampunan dan ridha Allah. Okay? Jadi kita tak nak kita yang terkandas tadi mendapat azabun syadid wal'ayazubillahi min zalik. Kita nak kita mendapat keampunan dan ridha Allah. Penutup dia, Allah nak beritahu, wahai hamba-Ku, semua nikmat dunia yang kamu duk seronok ni, semua ni Allah kata tipu belaka. Kalau kamu terpedaya, itulah destinasi kamu, azabun syadid. Tapi kalau kamu sedar, kamu tak terpedaya, kamu akan mendapat keampunan dan ridha daripada Aku. Jadi bila kita faham nikmat dunia ni adalah menipu, maka kita jangan terpedaya. Nikmat dunia yang kita ada ni, kita kejar kepada akhirat. Kekayaan yang kita ada hari ni, kita cari cara, kita duk mikir macam mana hari ni harta dunia aku dapat dilaburkan untuk saham akhirat. Satu je sebabnya, penutup daripada saya, sebab kematian akan datang kepada kita. Anytime. Kita tak tahu sekarang ni, kita masih ada sempat lagi masa, ataupun kita dah terlampau suntuk sangat dah, we don't know. Sebab tak tahulah, maka insya-Allah lepas kita faham ni, plan something. Last kali saya nak kongsi pesanan baginda Nabi SAW. Tengok pada nota muka surat yang akhir sekali, bawah sekali. Rasulullah SAW bersabda. Ini dia, Nabi gambarkan dunia ni macam mana. Perumpamaan dunia ni dengan akhirat. Kita compare dunia dengan akhirat. Seperti apa? Celup jari kamu dalam laut, angkat balik, yang air laut yang lekat dekat jari. Banyak tak? Kalau kita hisap tu hilang dahaga tak? Itulah dunia. Seluas lautan tu, hak kita celup sikit naik, tu je dunia. Allahu Akbar. Tapi hari ni kita tertipu. Hak yang kita celup sikit itulah yang kita duk terekam hari ni. Hak yang laut yang luas lagi tu, kita tak nampak. Sebab semua tu adalah akhirat nanti. Maka kenapa tidak hari ni, baiklah kita terekam, kita pergi kepada akhirat, kita fokus pada akhirat kita lebih, janji Allah, kita fokus pada akhirat. Dunia hari ni, Allah akan bentang mudah untuk kita. Tapi poin dia Allah kata, in tansurullah yansurkum. Jika kamu membantu Allah, bantu agama Allah, surely pasti Allah akan bantu kamu. Itu azam kita. Allahu alam, saya kira sampai di sini dahulu. Mohon maaf pada semua sekali lagi, saya terlebih masa. Cuma satu saja niat saya nak berkongsi. Mohon maaf pada semua atas segala salah dan silap. Tutur kata saya yang disampaikan, kalau menyentuh mana-mana pihak, saya mohon maaf sekali lagi. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya, ada pengumuman.